Amy nama diberi. Seorang budak kampung. Orang kampung kenal aku bukan sebab aku pandai, tapi sebab aku anak orang susah yang selalu dibuli. Macam mana kesudahan cerita aku, korang kena layan sampai habis. Rock forever. Nama aku Amy. Aku asalnya daripada Kedah. Cita-cita aku untuk menjadi seorang penyanyi rock tanah air yang terkenal. Walaupun ramai orang cakap aku bukan penyanyi, akan aku buktikan pada satu hari nanti aku akan penyanyi rock yang sebenar. Sebagai penyanyi akan sama level dengan Awi, Hatan dan juga Ali Syukri. Macam salah aja. Yang penting jiwa aku rock. Rock forever. Rock forever. Mempersembahkan penyanyi rock tanah air negara, Amy Majbiah. Di dalam cermin. Aku sekarang sudah jadi seorang yang popular. Berani dia orang cakap aku dulu suara macam radio rosak. Akan kau buktikan kepada rakyat Malaysia. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan. Sudah pasti ada sebaliknya, kemungkinan itu engkau di mataku adalah cahaya perjalananku. Sedap betul suara aku ni. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam, Bang. Adik, abang dengar adik nak jadi penyanyi ke, Dik? Ya, memang cita-cita saya nak jadi penyanyi, Bang. Tepat sekali. Kalau adik, Ada lubang ya, Bang? kalau adik nak jadi penyanyi, abanglah orangnya. Betul ke, Bang? Betul ke? Ini Cik Man lah. Penyanyi mana tak bawah Cik Man? Jarang-jarang saya dengar orang berbicara politik sini. Kalau benar, saya sudi. Tapi adik, abang nak test nanti dulu. Cuba nyanyi satu lagu. Abang Abang nak bagi kasih lagu apa? yang adik tahu. Okey. Saya akan cuba. Saya akan buktikan, Bang. Silakan. Tu nyanyi. Oh, teratai bunga indah, Layan, Dik. Layan, Dik. engkaulah Layan, Dik. pujaan hatiku. Macam cari suara ini, Dik. Telah lama ku nantikan, wahai teratai bunga indah. Marvelous, Dik. Agak boleh saya pinjam penyanyi, Bang? Boleh, Dik. Terima kasih, Bang. Adik kalau setakat Syarifah Aini, adik tapau. Mantap, Kalau Bang. Mantap. Betul. Adik nak jadi penyanyi. Ya, memang saya minat sangat-sangat, Bang. Cita-cita saya memang nak jadi penyanyi, Bang. Okay. Kalau macam tu, jom ikut Cik Man pergi KL. Kita rakam satu lagu, abang buat adik popular. Benar ke, Bang? Benar. Okey. Kuala Lumpur. See you. Kuala Lumpur, senyumanmu
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang. Lama tak berjumpa, bang. Macam kita ada. Apa khabar, bang? Akhirnya kau sampai juga di Kuala Lumpur. Ya, saya sangat teruja, bang. 3 bulan kau mengayuh daripada Tiang. Latif, bang. Memang latif. Hebat. Ya. Macam ni cara nak jadi penyanyi sebenar. Ya, memang, bang. Saya memang semangat saya lupa bertanya. Tapi sebelum kita rekod lagu, awak nak dengar kau nyanyi satu lagu. Boleh? Boleh, bang? Itu yang saya mahu. Semangat anak petani. Mantap untuk kalah. Betul. Belum lagi. Belum. Apa kabar, Subang Jaya? Masuk dalam pejabat. Oh, pejabat. Memang sebab saudara. Ya, memang cita-cita saya terbukti. Tak boleh. Memang abang tak salah. Kau memang boleh tampau Syarifah ini. Kenapa? Kalau macam ni suara kau ni. Jom kita pergi studio MSC. Kita rekod satu lagu bagi kau jadi penyanyi sebenar. Betul tak? Saya setuju, bang. Memang saya berminat. Jom. Cik Mat, lihat tu. Sini. Aku ni kau balik konsert. Kita tak dia. Ciman! 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 Ciman, apa ni? Cik Man didapati bersalah kerana menipu album Ali Shukri, iaitu album Hari Raya yang tidak disiapkan daripada masa yang telah ditetapkan.